kotak bukti. Kita ingat betul lah dia nak buat surprise lah. Hari ini bila dia tambah dokumen bukti baru tu, rupanya Keratan Akbar. Saya tak tahulah, Anwar, kau suruh Harun pergi cari ke apa ni? Saya rasa macam dia orang suruh Harun pergi cari ni. Harun ke Wan Hadi, kau pergi cari artikel berkaitan dengan Tun Mahathir. Sebab sekarang ni, daripada 41 bundle, ingat ada 44 bundle dalam kes ni. 44 bundle. Gambar sikit. Tengok ni gambar ni. Ini bukan kontak Anwar Ibrahim. Jangan ingat kontak Anwar Ibrahim. Ini bukan kontak Anwar. 44 bundle ni, daripada 44 bundle ini, kebanyakannya adalah kenyataan akhbar. Itu bukan 6 kotak tu, bukan. 44 bundle ni, 3 bundle Tun Mahathir, 41 bundle Anwar Ibrahim. 41 bundle Anwar Ibrahim. Tapi daripada 41 bundle, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada 11 kotak ini, tak ada satu kotak pun yang Anwar kata dia ada 6 kotak bukti. Tak ada kan? Bukan. Ini bukan. Tapi ni kalau dapat di kawalan non ni, dia kata tengok, Anwar ada hantar 11. Kau minta 6, Anwar hantar 11. Kalau selesai walanon, saya akan ambil gambar ni. Nah, Tun Mahathir, kau minta 6 kotak, Anwar hantar 11 kotak. Viral. Kalau saya jadi walanon. Propaganda. Rakyat bukan tahu pun. Betul tak? Tapi saya tak tipu korang. Kan Anwar Ibrahim punya 6 kotak bukti. Bukan. Ini kebanyakannya Keratan Akbar berkenaan dengan apa? Berkenaan laporan berita UMNO diharamkan, laporan berita Tun Mahathir lawan Tunku Abdul Rahman, laporan berita lawan Tunku Razali, laporan berita pemecatan hakim. Semua tentang benda-benda yang dulu. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tak tahu yang dia cakap macam mana. Baik. Jadi, pembicaraan hari ini bermula macam biasalah. Peguam Anwar Ibrahim, seperti mana yang dijaga, dia akan kona dekat Tun Mahathir ni resis. Tun Mahathir ni punca Melayu berpecah. Tun Mahathir ni buat banyak parti. Anwar, macam mana saya nak cakap saya nak cerita pendek ni, semalam nak cerita panjang. Panjang ni saya tadi kalau cakap tengok. Wow. Tuan cakap apa, peguam cakap apa, tuan cakap apa, hakim cakap apa, nampak? Banyak tu pak. Dia catat tu, tengok main laporan. Satu pula, nampak? Apa, hakim cakap apa. Banyak ni nampak ni. Aku nak cakap pun boleh sambung bicara tentang pula. Jadi banyak kalau saya nak cerita satu. Tapi saya rasa tak payah buang masa lah kot. Tak payah buang masa. Sebab ni bukan tak nak buang masa apa. Sebab soalan peguam Anwar Ibrahim, soalan yang lebih kurang sama macam hari tu. Tentang pemecatan Tun Saleh Abbas, tentang pengharaman UMNO. Lawyer Melayu pun, lawyer Anwar Ibrahim yang Melayu pun benda yang sama. Lawyer Anwar Ibrahim yang Rajit Singh ni pun benda yang sama juga. Sama juga. Sampaikan peguam Tuan Rafiq, peguam lain bantah. Dia kona situ juga. Sampai Tun pun dah cakap 20 saya sama Anwar kata dia nak bagi bukti 2 minggu. Sekarang dah 2 tahun. Tun bagi tahu ni. Hari ini fokus soalan tak berkaitan dengan tuduhan Anwar. Sengaja nak buang masa, tarik kes panjang.
Inilah motif. Sengaja nak buang masa supaya tarik lebih panjang lagi pembicaraan. Saja melengah-lengahkan. Peguam Ranjit Singh pula hari ni fokus tentang Tun bukan statement, Tun bukan negarawan, Tun bukan statement, Tun dah damage reputasi dia. Saya tak tahu dah dia cakap macam mana. Saya nak ulas pun tak berapa nak ulas. Panjang ni. Kurang nak ulas lah. Badan tak sihat pun ada. Beginilah guys. Inilah saya pendekkan cerita lah. Okey. Saya pendekkan cerita. Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. Kenapa Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta? Sebab Anwar Ibrahim fitnah yang dilemparkan telah menjejaskan reputasi dia sebagai seorang statement negarawan. Jadi justifikasi kenapa 150 juta? Kerana Tun Mahathir ni dia statement, dia negarawan. Kerana fitnah Anwar Ibrahim ini yang mana tuduh Tun Mahathir sakau bilion-bilion duit rakyat, kayakan anak berayak, kayakan kroni ni, menjejaskan reputasi. Jadi nilai 150 juta itu adalah sepadan kalau diambil kira dengan reputasi Tun Dr. Mahathir sebagai statement dan negarawan. Daripada hari pertama, okey 30 minit tu balik untuk bertaubat. Hari tu hari kedua, hari ketiga. 2 hari pembicaraan ni, 2 hari ni tentang untuk diskredit. Tun Mahathir bukan statement, Tun Mahathir bukan negarawan, Tun Mahathir ni ada kes yang mana orang cakap dia tak bagus, orang kata dia kuku besi. Peguam Anwar Ibrahim, dia fokus kepada perkara isu pokok yang mana Anwar kata Tun Mahathir sakau, tak start lagi, tak ada. Tak bercakap lagi. Sampaikan hari ni, pertama kali saya tengok hakim tegur tau. Sampai hakim bengang. Sebab hakim boleh bagi tahu apa? Takkan nak tunggu sampai 5 hari. Dia suruh baca kan? Hakim. Soalan tak berkaitan. Ni nak ambil masa 5 hari lagi ke? Hakim boleh bagi tahu soalan yang diajukan Peguam Anwar Ibrahim tak berkaitan pun. Anwar tuduh Tun sakau bilion-bilion. Kayakan anak berayak, kayakan anak beranak, kayakan kroni. So 2 hari dia berpusing macam tu lah. Sampai hakim tegur. Sampai petang tadi hakim saut tegak-tegak kerana Peguam Anwar ni berpusing-pusing. Memang tak relevan. Jadi guys, Tun Mahathir saman 150 juta kerana dia statement negarawan. Sebenarnya hari ini adalah pengakuan Peguam Anwar Ibrahim. Secara tak langsung, hari ini adalah pengakuan daripada Peguam Anwar Ibrahim. Apa ni? Come on guys. Saya nak bagi hint kat korang ni. Tun Mahathir saman 150 juta kerana dia statement. Justifikasi dia kerana dia statement negarawan. So, pembicaraan ini, lawyer Anwar Ibrahim nak bagi tahu Tun Mahathir bukan statement, Tun Mahathir bukan negarawan. Apa makna dia? Come on, fikir. Kita fikir, come on. Come on. Guys, ini tanda dia. Anwar Ibrahim tahu dia menipu, dia kalah, dia fitnah Tun Mahathir. Inilah sebenarnya. Bila saya tengok balik, sebab kenapa dia diskredit Tun Mahathir statement? Supaya amount 150 juta itu, apabila Anwar didapati bersalah kerana fitnah Tun Mahathir, maka amount tersebut kurang. Itu sebab lawyer Anwar Ibrahim di Bertukar Lumos diskredit Tun Mahathir ni dah, nama dah terjejas, nama dah buku. Dia ni ada orang Toma dulu, macam-macam lah. Supaya statement tu, makna nilai tu, kalau Anwar dah dijatuhkan bersalah besok, kurang daripada 150 juta.
Sebab itulah kenapa dah beberapa hari bicara ni langsung tak cerita pasal bukti tu. Nampak tak? Ini saya punya pendapat. Sebab saya dah banyak kali masuk mahkamah. Hakim saya dah banyak kali masuk mahkamah. Sekarang pun ada 5 kes sama sivil ni. 2 kes atas sultan lagi. Contempt of court. Jadi saya dah tengok mahkamah punya perjalanan dah. Pengalaman tengok kan. Jadi bila Peguam Anwar Ibrahim memfokuskan tentang Tun Mahathir ni, nama dah terjejas. Jadi sebenarnya Anwar dah kalah dah. Anwar dah kalah dah guys. So sekarang ini dia nak diskredit dan buy time. Dia nak beli masa supaya dengan harapan Tun Mahathir mati tinggal. Dan Anwar tak nak masuk dalam kandang saksi. Kena faham daripada awal dia diskredit. Dia bagi tahu Tun Mahathir bukan negarawan, statement, punishkan Tun Mahathir bersemua. And then dia settle tepi. Dia boleh minta settle. Jadi amount tu tak bayarlah 150 juta. Jadi guys, jawapan dia, kesimpulan yang saya boleh buat dalam pembicaraan ni, Anwar Ibrahim dah mengaku kalah dah. Walanon, Anwar Ibrahim kau tu dah mengaku kalah dah. Sebab tak ada satu bukti, tak ada satu kotak pun, tak ada selai pun tak ada. Tak ada, selai pun tak ada. Yang ada semua keratan-keratan akbar. Semua keratan akbar yang dulu-dulu ni. Dan justifikasi dia adalah untuk damagekan Tun Mahathir ni. Tun Mahathir bukan statement negarawan. Dia ada storm back. Tuan Anu. Jadi itulah saya boleh sampaikan. Saya rasa orang yang terlibat dalam perundangan dia lebih tahulah apa yang saya sampaikan. Ini saya punya pendapat. Mungkin saya salah. Tapi kalau tengok tadi, memang dah 2 kali saya masuk tengok bicara ni, tak kena. Kau faham tak? Dia berpusing-pusing benda yang sama, Mama. Sampai hakim sound. Sampai bila nak habis? Takkan nak pergi 5 hari ni? Bukti tak ada. Sampai Tun kata saya, sampai Tun sound lah. Sebab tak berkaitan. Macam mana pemecatan Tun Salleh Abbas, Tun Mahathir terlibat. Dah macam tu pula dah. Macam mana sebelum ni fikir lego, Tun Mahathir menang, Presiden UMNO mengalahkan Tengku Razali. Apa kena-mengena semua benda tu? Ni UMNO tim A, tim B. Mana ada kena-mengena semua tu? Tak ada. Tapi semua menghala bahawa Tun Mahathir bukan statement, bukan negarawan. Jadi amount 150 juta itu tidak layak untuk Tun Mahathir. Nampak tak? Nampak tak ni? Anwar Ibrahim. Anwar. Ini Anwar, aku bagi nasihat kat kau Anwar Ibrahim. Ini aku bagi nasihat Anwar Anwar Ibrahim. Ini Anwar. Kau. Ini Anwar Aku nak ingatkan kau Anwar Ibrahim. Dulu apabila kau keluar penjara Anwar Ibrahim, dalam satu temu bual di Indonesia, kau bagi tahu Pak Mahathir tidak banyak masa. Kau bagi tahu Anwar, Pak Mahathir tidak banyak masa. Saya banyak masa lagi. Pak Mahathir mengejar waktu. Ini cerita Anwar Ibrahim 2005 tak silap. Anwar dah 20 tahun ni Tun Mahathir masih hidup. Jadi Perdana Menteri 2 kali. Kau masuk penjara 2 kali. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 2 kali. 20 tahun ni cerita ni. Dan dalam masa 20 tahun ni, Tun Mahathir walaupun 100 tahun Anwar, dia masih sihat, masih kuat. Kau Anwar dengan HIV makin parah, dengan stoma, back tai pun dah kantoi. Nak bagi tahu dengan kau Anwar Ibrahim, kau jangan ingat semua benda kau yang atur. Yang atur ni Allah. Jadi 20 tahun dia cerita Anwar Ibrahim, hari ni nak bagi kau sedar. Kalau dengan harapan bahawa kau nak tunggu Tun Mahathir mati, silap. Aku ni bukanlah peramal ke apa, tidak. Tak. Lagi mana perjuangan yang belum selesai,